Ini untuk akak-akak semua malam ni. Okay? اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله kamu tengok اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Bagus. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Amin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kita, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Okey. Apa kata, kita kan dah banyak buat dosa kan, lagi-lagi yang 6,000 yang tengah tengok ni kan. Okey, kita kan dah banyak sangat buat dosa kan. Ikmal pun banyak buat dosa. 9 juta like, terima kasih. Apa kata kita baca apa ni, zikir taubat nasuha ni bersama-sama ya. Tuhanku, aku tidaklah. Bukan yang ni, aku nak buka. Bukan yang tu kak. Ikmal nak buka yang Astaghfirullah Tuhan. Yang tu. Sama-sama kita memohon ampun. Mari kak, bersama-sama kita kak ya. Akak bayangkan Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ada lagi yang nak tele ni, orang tengah buka istighfar ni zikir. Ada lagi tele ni. Tak takut ke? Wa tub alaina taubatan nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah